Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Universiti Sains Malaysia. Sekali lagi kita jumpa dalam podcast Minden at USM. Saya Siwa Mugen Pandian dan sekali lagi kita akan bincangkan isu-isu yang perlu kita kupas bersesuaian dengan sektor pendidikan, ilmu, aspirasi dan juga aspirasi dalam konteks pendidikan negara. Apatah lagi dalam minggu-minggu ini hampir semua universiti, institusi pengajian tinggi sedang menerima kemasukan pelajar baru. Tahniah diucapkan kepada pelajar-pelajar baru ini supaya mereka dapat terus menerusi kehidupan yang baru dan juga melihat ini merupakan satu langkah yang perlu diangkat di dalam kehidupan akademik mereka. Dan Universiti Sains Malaysia hari ini akan menerima barisan pelajar yang akan masuk bagi sesi tahun 2025, 26 dan sudah pasti Universiti Sains Malaysia salah satu universiti yang diidam-idamkan oleh pelajar sendiri di luar sana akan mendengar kupasan daripada dua tetamu yang telah dijemput untuk memberikan bagaimana suara ilmu itu memberikan gambaran kepada masa depan bersama. Hari ini tetamu kita tidak asing lagi adalah Timbalan Naib Chancellor Profesor Dr. Azlan Amran yang merupakan Timbalan Naib Chancellor menjalankan fungsi Timbalan Naib Chancellor bahagian Hal Ehwal Pelajar yang juga merupakan Timbalan Naib Chancellor bahagian jaringan industri dan juga masyarakat. Dan kita juga ada pemimpin pelajar yang merupakan Presiden pada Majlis Perwakilan Pelajar, Saudara Arif Isa. Selamat datang Prof dan juga Saudara Arif. Terima kasih Prof. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa sudah pasti dalam hari-hari terakhir ini masing-masing sibuk. Prof. Bagaimana persiapannya Prof? Melihat kepada kedudukan di USM sendiri, saya rasa pelajar-pelajar baru ini nak melihat apakah USM sudah bersedia untuk menerima pelajar baru ini? Okay, terima kasih Prof. Datuk Siwal. USM dan terutamanya bahagian Hal Ehwal Pelajar, kita dari segi perspektif persiapan ni, kita dah bermula berbulan-bulan dulu. Ini merupakan satu rutin yang memang besar. Kalau kita bercakap tentang sambutan pelajar ni, memang diberi penekanan oleh universiti. Ada dua event yang besar dalam universiti ni. Pertama sekali sambutan pelajar dan keduanya graduation. Dan of course proses pembelajaran tu adalah part and parcel lah daripada kehidupan pelajar apabila masuk. Tapi dari perspektif HEPA ni, kita nak sambut pelajar ni memang satu event yang besar. Persediaan tu mula 2-3 bulan sebelum pelajar masuk. Dan kita dari segi persediaan ni, kita dapat guidance daripada KPT, JPT, kerjasama daripada pelbagai pihak dalam jabatan dalaman dan sebagainya. Dan kita atur program mereka, kita ada Minggu Siswa Lestari. So pembangunan, pembentukan konten ataupun aktiviti dalam Minggu Siswa Lestari ni, yang ini merupakan satu program yang memang kita perhalusi dan kita dapatkan pandangan daripada JPT dan sebagainya lah. Kemudian dari segi kita kata dari segi persediaan untuk pelajar itu sendiri, kita bersama bekerja rapat dengan MPP, Majlis Perwakilan Pelajar dan juga pelajar-pelajar lain. Kita dari segi podcastnya, dari segi interaction melalui Facebook dan sebagainya, kita dah buat dah. So kadang-kadang pelajar ni, untuk makluman Prof Datuk kita tahun ni percentage kelompok pelajar baru ni dalam lebih kurang 49-50% datang daripada kelompok P40 lah. Dan ada kegusaran dari kalangan mereka ni dari segi kewangan sebagainya lah. So yang itu pun kita kena address dari segi persediaan mental mereka, kewangan mereka, supaya mereka, kita nak galakkan walaupun mereka ada masalah kewangan, still kena datang ke sini. Kita akan bantu sebaik mungkin. So itu pun preparation tu melibatkan kerjasama semua pihak. Banyak pihak kita dapatkan tuan pelajar, dari segi majlis penggawanya dan sebagainya. Dan persediaan yang lainnya adalah dari segi persediaan desa siswa itu sendiri, tempat di mana pelajar tu akan bermula sampai ke USM. Mereka ni boleh sampai, first place yang mereka akan sampai desa siswa. So 2 hari lepas saya dijemput oleh
Majlis Pengawal untuk melihat simulasi persediaan bagaimana pelajar ni bila mereka turun kereta apa pelajar akan buat. Kita ada satu lagi grup Prof. Datuk, kita bentuk di kalangan pelajar sendiri, kita panggil Pembantu Program Siswa Lestari PPSL. Yang ini dalam sekitar 135 orang yang memang kita bagi latihan, bootcamp, kesediaan mental, skill dan sebagainya. Tim ni akan bantu pengawal dan tim HEPA semasa hari kejadian menyambut pelajar. So kita memang nak create a really warm hospitality. Budak-budak ni bila sampai, kita nak mereka sampai, wah, memang mereka rasa disambut dengan semangat kekeluargaan. Mereka tak sedih lah, maksudnya. Tidak ada homesick dan sebagainya. Itu kita punya matlamat kita dan objektif kita. So saya dah pergi hadir simulasi sambutan pelajar, macam mana mereka sambut, keluar buka pintu, ambil beg, letakkan beg dulu, kemudian bawa budak ni untuk register pendaftaran dan sebagainya. Dari segi persediaan, saya rasa tip-top. Saya ucapkan tahniah kepada Majlis Pengawal, kerjasama juga dengan MPP, PPSL dan sebagainya. Kita dah buat persediaan yang terbaik lah. Dan saya rasa keseluruhannya dengan sokongan daripada Datuk Seri Naib Chancellor dan sebagainya, kita merasakan kita amat bersedia. Bermula hari ini 26 hari bulan sehingga 28 hari bulan, pelajar-pelajar baru akan masuk. Hari ini pagi dan petang di Desa Siswa Sarjana. Semua jentera kita dah berpagi dah bersedia ni. Dan kita juga, saya dimaklumkan always being updated daripada saudara Harif. Kita dah mula sambut pelajar yang turun dekat stesen bas Sungai Nibung, yang mana mereka tak ada transport nak datang sini, kita sambut to the extent. Dan kita juga boleh extend kita punya ni, kita hantar transport untuk ambil mereka datang jika mereka tak ada transport untuk datang. So memang kita sangat-sangat gembira. Dan itu saya rasa perkataan yang boleh kita describe. Dan kita seboleh-bolehnya nakkan mereka merasakan ini satu permulaan yang baik, yang baru untuk kehidupan mereka yang baru di kampus ini. Okay. Terima kasih Prof. Arif. Kita dah dengar penjelasan daripada Prof. Azlan. Bagaimana sebenarnya sambutan itu dianggap salah satu sambutan yang cukup penting di samping majlis bergraduat mungkin 4 tahun akan datang. Perlahan Prof. Azlan juga menyatakan bahawa bila kita menyambut mereka itu, kita anggap sudah ada satu ikatan kekeluargaan. Persediaan rapi dibuat, PPSL bersedia, pembantu pelajar siswa lestari akan bersedia untuk menyambut. Jadi bagi Arif sendiri, kita imbas balik 3 tahun lepas, Arif, adakah sambutan yang sama dirasai ataupun sekarang ni bila Arif dah jadi presiden, Arif rasa dah ada perubahan? Silakan. Okay, baik, terima kasih Prof. Datuk Ziva. Yang saya hormati juga Prof. Azlan Amran. So untuk yang menonton, mungkin ini adalah ayah buat masa sekarang lah. Yang saya puan kita panggil ayah lah. Panggil ayah lah biasanya macam itu. Kalau Prof. Ziva ni ibarat orang kata tokoh lah, idola pelajar-pelajar USM macam tu juga. Sama juga Prof. Azlan pun idola tokoh-tokoh juga. Terima kasih. Saya rasa saya kecil sangat di sini, tapi alhamdulillah untuk pagi ini, sebelum saya terlambat, saya rasa sempat lagi untuk saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada mahasiswa-mahasiswi pelajar baru yang berjaya layak duduk di Universiti Sains Malaysia. Tahniah sekali lagi saya ucapkan, dan selamat datang ke Universiti Sains Malaysia, universiti dalam taman macam itu, Prof. Okay, baik, menyambut soalan Prof tentang pengalaman Prof. Cuma sewaktu saya masuk, saya boleh kongsikan sewaktu itu adalah tahun 2021 di mana kita masih dalam fasa pandemik, Prof. Mungkin dalam kata erti fasa perubahan tu memang ada. Sewaktu saya masuk, ialah kita seperti sedia maklum, kalau kata COVID ni masuk dengan kena ada swab testnya, kita kena pergi ke ni. Cuma waktu itu 100% pelajar berdaftar di UP, Dewan Utama Peperiksaan di Padang Kawat. Cuma sejak tahun kehadapan, alhamdulillah bila COVID pun dah beransur pulih, kita dah start baru pelajar ke desa siswa. Dan saya rasa pengalaman yang paling menarik, Prof, kita tak perlu, parents ni tak perlu sampai perlu turun pergi daftar bawa anak-anak. Dah, kita punya style ni nak kata drive thru pun boleh juga, Prof. Just kita turun, you just scan QR, naik sini QR, alhamdulillah dapat kunci dan boleh masuk.
parent tak perlu macam kita kena tunggu satu persatu, tak perlu. Itu yang saya nampak perubahan daripada semasa ke semasa yang pihak HEPA, pihak USM dalam buat untuk memudahkan sangat-sangat pelajar lah. And then kalau kata pengalaman metik juga kata Prof Azlan tentang persediaan PPSL itu sendiri, Prof. Kalau waktu sebelum ini saya sebagai pelajar baru, kekeluargaan itu hadir daripada sifat PPSL itu sendiri. Makna kata bila saya sampai je, Prof, kalau ketika ni kalau kita dapat lihat sampai je silap-silap bonet kereta tu pun PPSL yang buka, Prof. Punya dahsyat kita punya persediaan PPSL. So, macam sekarang ni Saujana adalah desa pertama yang akan menyambut pelajar, tapi 336 PPSL akan dikerah untuk duduk di Saujana, untuk orang kata apa, melancarkan. So itu salah satu saya rasa kebanggaan yang saya boleh katakan untuk pelajar-pelajar baru yang tanpa menunggu lama. Dan kita faham nak masuk ni pelajar mungkin desa Saujana, kalau tak silap saya mungkin hampir 1,000 juga, 700-800 orang. Tapi untuk melancarkan program daripada pagi sampai ke petang tu, Prof. Sebab pagi ni antara waktu kemuncak. Mungkin petang nanti dah ada rehat sikit. Tapi itulah saya nak ucapkan tahniah kepada sahabat-sahabat PPSL yang terus orang kata berjuang menjadi tulang belakang minggu orientasi pelajar ini sendiri. Dan pengalaman yang paling berharga juga kalau kita fikirkan dulu ada sewaktu minggu siswa tadi, Prof. Waktu kita orientasi, mungkin pelajar-pelajar baru ni perspektif dia masuk je USM atau masuk ke IPT, kita punya perspektif orientasi mungkin rasa dalam penat, lelah dan sebagainya. Tapi USM sentiasa peka. Dalam every year kita akan tengok mesti akan ada perubahan, Prof. Makna kata mungkin waktu saya berada di tahun 2, waktu orientasi mungkin sampai malam. Tapi bila kita kaji balik, ini adalah salah satu mungkin ialah penat dengan kadang kita kena jalan dengan ramai orang waktu itu. Dan USM mungkin dia orang kata ringkaskan waktu orientasi mungkin sampai petang saja, malam dia orang berehat. So itu adalah salah satu perkara yang penting juga daripada kita nak menjaga kebajikan pelajar itu sendiri. Dan yang saya boleh kongsikan itu antara pengalaman-pengalaman yang kita rasa paling berharga lah as a pelajar baru, yang kita USM saya menyambut pelajar tanpa mengira latar belakang. Macam pagi tadi saya kongsikan juga 6 pagi, Prof, saya dah 5.45 kita get ready sebab dia punya touchdown dekat terminal bas Sungai Libung 5.45 pagi, dan kita berada dekat situ 6 pagi untuk kita sambut pelajar. Saya rasa tahniah jugalah dekat pelajar tu sebab dah menjadi pelajar pertama yang hadir ke Universiti Sains Malaysia seawal pagi itu. Pelajar daripada Melaka, tahun 1 student School of Bio. Bila kita tanyakan dia parent tak sempat nak hantar. Jadi ini kita rasa macam yalah, kita waktu dulu saya rasa kita dah kira macam sedia juga parent nak kumpul duit untuk pergi hantar. Tapi ada lagi yang kurang bernasib baik datang dengan keadaan seorang diri, Prof. Betapa kuatnya pelajar-pelajar yang kita rasa macam banggalah, kita tengok pun bangga. And, so itu salah satu yang kita boleh kongsikan lah. Di peringkat MPP kita sentiasa bekerja rapat dengan HEPA. Salah satunya macam Prof tadi kata, ada kita dah start sekarang ni punya Gen Z punya, Prof, layan TikTok dan sebagainya. So itu the very saya kata very important. Kita nak perkenalkan apa ada dalam USM dan apa cara simulasi, dan itu semua perlu divideokan untuk memudahkan para pelajar untuk faham tentang kemasukan itu sendiri. Saya sutu saja, Prof. Baik, kalau terdengar tadi, Prof, Ari menyatakan bahawa koordinasi antara BSL, MPP, pelajar dengan pentadbiran cukup ampuh buat. Perlahan kita juga melihat itu memberikan satu sistem sokongan kepada pelajar yang barangkali datang bersendirian, ada tidak datang keluarga. Tapi bila datang masuk ke USM, itulah kelebihan USM. USM menjadi serta merta rumah baru mereka, luar daripada rumah. Barangkali ada yang tak pernah pun tinggal di luar, tiba-tiba keluar, terpaksa tinggal di asrama, berjumpa dengan kawan baru, mungkin pengalaman baru. Mereka bukan lagi dinamakan sebagai pelajar, mereka dah sudah menjadi mahasiswa-mahasiswi universiti. Jadi dah status dia berubah. Jadi dalam konteks itu, Prof, apakah persiapan yang dilakukan di USM supaya mereka bersedia berada dalam satu habitat baru, satu kawasan baru? Di sinilah tempat mereka akan tinggal untuk 4 tahun akan datang, 6 tahun akan datang barangkali untuk bidang perubatan. Bagaimana mereka perlu merasai bahawa mereka sudah menjadi warga USM. Kenapa USM ni sesuatu yang unik? Kita tidak bandingkan dengan universiti lain, ya, Prof. Universiti lain adalah masing-masing ada kekuatan mereka. Tapi USM macam Arif katakan tadi, universiti dalam taman contohnya kan. Apakah itu kelebihan kita atau ada kemudahan lain, infrastruktur lain dan pelbagai aktiviti program yang kita rancang untuk membolehkan mereka itu menjiwai diri mereka sebagai seorang warga USM, Prof?
Terima kasih Prof. Atok. Kita punya, kalau kita nak pecahkan dari segi proses sambutan pelajar ni, the first experience pelajar ni akan rasai apabila sampai ke USM bila hadir siswa. So macam tadi saudara Arif maklumkan, sememangnya di situ memang kita sebaik mungkin kita nak memberi layanan yang terbaik kepada mereka supaya mereka tidak rasa alien atau terasing dan mereka rasa immediately merasakan mereka part of the family. Macam saudara Arif mention tadi, kita bukakan pintu, kita angkatkan beg mereka, so mereka merasakan sokongan daripada abang-abang senior ni memang dah bersedia. Abang-abang senior, saya memang pesan dengan kita punya PPSL members ni, anak-anak kini yang menjadi ahli PPSL, sambut adik-adik ni macam kamu sambut adik-adik di rumah. Kena ada semangat tu. Sebab semasa kita membuat perancangan, saya meletakkan perspektif ni sebagai kita perspektif seorang ayah dan perspektif kita sebagai pelajar. Kita ada pengalaman tu. Kita pergi ke universiti dulu dan kita juga sekarang sebagai ayah dan ada anak, dan kita apa expectation dan jangkaan yang mereka nakkan daripada universiti sebagainya. So pertama sekali dari segi first experience mereka sampai, itu kita manage dulu. Kita cuba facilitate sebaik mungkin proses pendaftaran. Itu yang saudara, itu pun mengambil masa dan juga input yang banyak daripada kita punya tim daripada Minggu Siswa tadi, daripada jabatan-jabatan dalaman, supaya dia punya flow pendaftaran tu memang very smooth. Dan macam Arif kata, pengalaman dia macam drive-thru punya registration, which is dulu saya tak rasa macam tu. Dengan mak ayah pun tak tahu nak pergi mana masa saya mendaftar dulu. Tapi ini kita punya pengalaman kita dengar ni, kita saudara Arif, dan kita dari tahun ke tahun kita cuba improve benda tu. Kita buat postmortem, apa lagi kita boleh baik, tambah baik. So itu first touch. And then Minggu Siswa Lestari ni kita berlangsung selama 5 hari lah, ataupun 5 plus 1 hari Sabtu tu. Itu sebenarnya orientation, supaya kita prepare mereka kenal USM, tahu apa boleh buat dalam USM dan apa tak boleh buat USM, dan apa kita nak dia keluar. Alright. So di situlah kita masukkan program-program ataupun perkongsian tentang USM, tentang kelestarian, tentang misi USM, apa tidak boleh, tentang library, tentang pembelajaran. Kemudian mereka juga ada sesi bersama pusat pengajian mereka. Di situ pula mereka didedahkan dengan kurikulum yang akan mereka lalui, spesifik oleh dekan dan sebagainya, timbalan dekan yang akan run the program. Dan terus berbagai program. Kita ada program tahun ni dan tahun sebelum-sebelumnya kita ada bawa mereka berjalan sekeliling USM, memperkenalkan tentang USM in brief lah, sementara mereka nak kenal USM. Dan kita juga masukkan mereka, siswa ni nanti, budak-budak ni dalam minggu ketiga mereka kena buat persembahan kreatif yang kita kumpulkan mereka. Ini semua tujuan dia supaya ada bonding ke situ. Kita nak budak-budak ni masuk-masuk, mereka dah kena bekerjasama, fikirkan apa nak dipersembahkan minggu ketiga secara kreatif. Ada tema ada kelestarian. Itu memang study dengan kita punya identity USM lah, kita punya DNA. So kita dedahkan dalam minggu orientation tu, plastik tak boleh guna, semua. Kita nakkan mereka bersedia. Selepas tu mereka dah ada gambaran, kalau tak 100% pun kemampuannya 90-80% bersedia untuk menempuhi 4 tahun ke depan apa yang mereka perlu buat dan sebagainya. Kita kat USM ni, kita nak memastikan kemenjadian pelajar tu, siswa ni banyak perkara. Pertama, bukan sahaja bergantung kepada kualiti kurikulum. Kita juga ada dari segi hebatnya, kita nakkan sahsiahnya. Itu yang atribut hebat tu. Yang ni semua kita dedahkan masa orientasi tu. Supaya budak-budak ni tak fokus akademik je. Kita nak bila keluar nanti, mereka ni dikejar oleh industri untuk dapatkan pekerjaan relevan untuk kehendak industri sebagainya. So kita dari kurikulum
Memang kita bekerja rapat dengan industri, tapi kita nak budak-budak ni keluar ni dia boleh bercakap, dia ada semangat entrepreneurial dia boleh berthinking dia seimbang. Ini semua kita terapkan. Kita terangkan masa minggu orientasi ni supaya budak-budak ni dia tahu apa dia boleh rancang dalam masa 4 tahun. Ini semua budak-budak matang lah. Dan kita harap apabila mereka keluar dalam selepas minggu siswa lestari selama 5 hari ini, mereka bersedia. Dan mereka tahu apa mereka perlu rancang. Perancangan tu mereka boleh buat. Dan bersedia sepenuhnya terus 4 tahun dan kita doakan mereka berjaya. Itu je. Jelas Arif. Kita lihat perancangan rapi dibuat. Tersusun, licin, lancar untuk memudahkan pelajar itu merasai dan juga menjadi seorang warga USM. Tapi dari perspektif Arif sendiri, jika sekiranya pelajar itu berhadapan dengan sesuatu isu, masalah, ialah dia keluar daripada tempat asal dia, tiba-tiba datang ke satu kawasan baru, tinggalkan orang tua, adik-beradik. Selama ini mungkin sistem sokongan itu kuat. Dalam rumah, dia mungkin tak pernah tinggal asrama. Jadi bagaimanakah peranan Majlis Perwakilan Pelajar, KELA, Persatuan untuk memastikan bahawa mereka tidak tercicik daripada ekosistem yang telah dibina? Sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof. Azlan tadi, kita ada satu ekosistem yang dibina dan itu memperlihatkan bagaimana USM nak membina pelajar itu menjadi seorang yang akan dapat menyumbang semula suara ilmu masa depan bersama. Kan? Jadi bagaimana Arif melihat peranan mahasiswa sendiri untuk membantu seorang lagi mahasiswa? Okay, Pak, terima kasih Pak. Kalau katalah mereka ini masuk macam Prof. Datuk kata tadi, sangat berbeza bila kita berada di rumah dan di institusi. Mana kata macam di rumah kita diskong daripada keluarga, adik-beradik dan sebagainya. Betul Prof. Datuk, bila kata kita masuk ke universiti, kawan-kawan di sekolah mungkin satu negeri. Masuk ke universiti 14 negeri mungkin kita berkawan, dan silap-silap kita ada juga kawan di peringkat antarabangsa juga. Dan itu pun salah satu perkara yang kita perlu, bukanlah nak kata bangga, tapi kita perlu terapkan yang kita mesti orang kata apa, mesti ada satu niat yang untuk berkawan dengan semua orang. Sebab apa, kalau tanya saya di peringkat MPP, apa yang kita nak melatih pelajar itu sendiri adalah salah satu program juga Prof. Program di universiti ini sangat rapat, sangat orang kata berkait dengan agenda-agenda universiti. Sebagai contoh tadi Prof. Azlan ada sebutkan tentang hebat itu sendiri Prof. Makna kata kita nak sampaikan kepada pelajar-pelajar baru ini, you masuk ke sini, you jangan terasa diasingkan. Sebab daripada awal lagi kita dah melatih. Macam tadi kita ada aktiviti kebudayaan sewaktu minggu ketiga. Itu kita lebih kita panggil beasiswa Prof. Beasiswa tu adalah, itu pun kita dah dapat melatih pelajar yang you tengok betapa happeningnya USM, betapa seronoknya kita menyambut pelajar-pelajar ini. Lepas habis je seminggu, kita akan latih sama-sama, kita akan persiapannya kadang sampai ke malam, sampai ke pagi juga Prof. Tapi itu kita tak dia dah rasa orang kata apa, diasingkan dan sebagainya. Kita nak melatih dia macam okey, inilah keseronokan dia. Itu baru pertama, yang daripada set pertama, yang waktu semester pertama saja kita dah nampak daftar itu. Dan kalau rasa dia terasa rasa macam yalah, kita pun bila kita tengok data pun mungkin kita ada di kalangan B40 ini lebih ramai daripada pelajar-pelajar yang lain. Dan saya suka menekankan juga bahagian daripada pelajar dan alumni itu ada satu sektor unit kebajikan yang sangat mementingkan kebajikan pelajar. Dan USM tak lari untuk menitik beratkan tentang kebajikan mahasiswa terutama Prof. Macam kita tengok yang pertama ini bantuan, banyak Prof, bantuan laptop, bukan bantuan kewangan semata-mata. Kita ada bantuan kewangan, bantuan keperluan barang. Sebab saya rasa yang ini lagi perlu daripada, saya faham kewangan sangat penting lah. Tapi kalau kita masuk dengan macam kita sediakan bantal, baldi, yang itu saya rasa lagi seronok lah kita masuk pun dengan keadaan preparation yang lengkap. Dan dia sediakan bantal, baldi untuk pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan Prof. So laptop juga Prof, ada dalam sebilangan besar yang kurang berkemampuan juga kan mendapat mengikut. Untuk perwalaan ni Prof Datuk, kita sediakan 50 laptop untuk kita berikan kepada pelajar yang kita kenal pasti daripada grup miskin tekah. Tapi sebenarnya memang kita macam saudara Arif maklumkan tadi, kita dalam HEPA ni, selain daripada kita nak memupuk sasiah dan sebagainya, satu fungsi utama dia jaga kebajikan pelajar. Termasuklah laptop ni.
So pelajar yang mana betul-betul justify, tak ada kemampuan nak beli laptop, boleh datang kepada kita. Kita akan bantu sebaiknya. Mungkin tak semua, kalau semua 3,000 pelajar minta, memang impossible lah. Arif dah pinjam laptop dia boleh. Tadi kita cakap tentang kebajikan tadi. Saya mencelah untuk bolehkan Prof Fazlan menyatakan ada persediaan untuk yang benar-benar kurang berkemampuan. Janganlah yang berkemampuan datang minta. Itu saya rasa tidak sesuai lah dalam budaya kita kan. Di Arif, di samping kebajikan seperti itu, apa lagi yang boleh dibuat? Adakah di peringkat pusat pengajian, persatuan, apakah sistem sokongan yang boleh diberikan oleh mahasiswa sendiri? Kadang-kadang mahasiswa ni mungkin rasa malu kan, dekat sekolah pun kadang dia orang mungkin malu nak pergi jumpa pengetua makanan, tiba-tiba datang di sini pensyarah katanya, walhal sama je. Lepas tu tiba-tiba ada senior yang perlu dihormat contohnya, walhal ialah mungkin di tahun 1 tahun 4 itu je beza dia. Kadang-kadang pemikiran tahun 1 dia boleh melangkaui tahun 4, tapi yang tahun 4 ni dianggap sudah melalui pengalaman selama 3-4 tahun di kampus. Jadi bagaimana perkongsian itu akan dilakukan secara berterusan, bukan bermusim, supaya pelajar baru ini yakin bahawa mereka berada di USM, tempat yang sentiasa terbuka, sentiasa prihatin, sentiasa mempertahankan soal kedudukan mereka sebagai seorang mahasiswa. Okay, bro. Sikit bro, kalau katalah kita nak sembang macam tadi pasal persatuan dan sebagainya, suka juga untuk kita bercerita bro. Nanti sewaktu selepas saja minggu orientasi selesai, kita akan ada HEPA, akan ada satu peranan, dia akan menyediakan Hari Pertubuhan Pelajar bro, di mana 100 lebih persatuan akan berada di situ untuk kita mencari ahli yang baru. Hari apa? Hari Pertubuhan. Hari Pertubuhan. Hari Pertubuhan Pelajar. Mana kata persatuan-persatuan ni akan duduk di situ. Kita nak panggil ahli-ahli yang baru dan sebagainya. Saya kira ini sangat-sangat penting. Sebab apa Prof? Macam tadi kita menyambut soalan Prof, macam mana kita tak nak rasa diasingkan. Salah satunya adalah kita perlu aktif. Betul. Salah satu orang kata apa, kemasukan kita ini, kita mempunyai satu impian, kita nak belajar pandai-pandai akademik, kita kena jaga, tapi jangan lupa juga untuk kita nak titik beratkan dalam diri itu juga perlu ada sifat kepimpinan dan sebagainya. Mana kita nak berlatih adalah perkara-perkara seperti ini Prof. Kita nak kena join persatuan ni, dan kita ni para pelajar mahasiswa di USM dilatih untuk buat satu program yang berimpak tinggi. Makna kata, bila kata impak tinggi ni, pelajar-pelajar bila join tu dia tak terasa lah macam macam rugilah kalau saya join, tak ada. Contoh kita pun menyambut orang kata apa, KPT punya hasrat itu pemerkasaan mahasiswa. Kita pun nak melatih juga bro, pemerkasaan mahasiswa. Mana kata program pelajar semua boleh dihandle oleh pelajar. Macam kita lihat kemasukan pelajar baru ini, 100% kita percaya kepada pelajar. Dan kalau program-program besar, contoh sebelum ini Jom Masuk EU pun diberi kepada pelajar. Jadi itu salah satu perkara yang kita perlu ambil, orang kata grab the opportunities untuk pelajar-pelajar baru ini. Sebab kita nak fight banyak Prof, dengan kemasukan pelajar hampir 2,000 lebih, 3,000 orang pelajar, sangat-sangat ni. Tapi how to kita nak challenge diri kita, kita kena ambil satu cabaran yang okey, kita kena menonjolkan diri juga. Jangan pernah rasa macam ke belakang dan sebagainya. Macam saya pun kemasukan warga sukan. Saya juga daripada kalangan keluarga B40 juga Prof. Tapi macam mana kita boleh berani untuk ke hadapan dengan perkara-perkara inilah, dengan sokongan HEPA terutamanya, dengan sokongan persatuan-persatuan yang kita yakin kita juga boleh menjadi somebody untuk di universiti dan di luar universiti juga Prof. Di mana boleh mereka perolehi maklumat tentang Hari Pertubuhan Pelajar ni Arif? Kita akan maklumkan Prof, nanti dalam DTSP pun kita akan maklumkan biasanya, dan kita akan ada poster juga dekat IG HEPA dan sebagainya. Kita akan keluarkan satu poster untuk pelajar-pelajar ni akan ada. Biasanya memang waktu lunch hour tu peak Prof. Nanti student akan ni kena pergi ke satu-satu, dia tengok mana yang diminat. Ibaratnya kita memanggil lah, join lah kami, sebab dia juga akan menyambung legasi-legasi yang akan datang Prof. Persediaan dari sudut pendigitalan telapak ini, infrastruktur kemudahan itu dah ada dalam kampus untuk mereka berkomunikasi, berinteraksi, supaya mereka tahu di mana nak dapatkan maklumat dan sebagainya Prof. Ya. Kita first kali saya nak sentuh juga bila Prof Datuk mention pasal infrastruktur. Tahun ni dan tahun-tahun sebelumnya memang antara persediaan yang kita buat adalah dari segi dia punya keselesaan desa siswa itu sendiri. Tahun ni lebih berimpak tinggi sebab kita memang telah memulakan fasa pertama
untuk kita naik taraf bilik-bilik dalam desa siswa yang terlibat untuk fasa pertama. So ada 3 desa siswa yang terlibat, Restu, Harapan dan Aman Damai. So fasa pertama naik taraf ni, pelajar-pelajar nanti yang mana tidak dapat bilik yang naik taraf ni memang a totally makeover. Semua baru. Tilam baru, perabot semua baru dalam tu. So itu merupakan antara usaha USM supaya pelajar ni akan selesa belajar sepanjang mereka 4 tahun berada. Okay. Dari segi kita sekarang ni dalam zaman digitalization. Saya rasa dalam kurikulum sendiri, akademik memang diterapkan sekarang ni tentang AI-nya, digitalization dan sebagainya. Kita dari segi infrastrukturnya, 2 smart classroom dan beberapa tempat di PTJ lain pun telah disediakan. So kita dalam movement, dalam agenda untuk kita perkasakan lagi classroom kita supaya dia jadi lebih smart dan sebagainya, supaya dia sesuai dalam konteks zaman digital ni. Itu telah berlaku. Dan tentang maklumat ni, mereka ni nanti pelajar-pelajar dia ada sesi bersama PTJ, dan di PTJ tu nanti mereka akan diperkenalkan tentang apa yang ada, apa tak ada. Tapi dari sokongan tadi saya nak sambut sikit yang saudara Arif mention tu, pelajar yang susah ni kalau malu kita ada talian hotline dalam kita ada sediakan apps tu untuk pelajar tu masuk ke dalam apps tu. Dan untuk counselling pula, mana yang malu, kita sekarang ni sedang prepare kita panggil chatbot nama tu, supaya mereka ni boleh chat dengan sistem dia ada, sehinggalah kita boleh detect how severe problem tu dan kita akan recommend dia datang. Kalau mereka nak datang terus pun boleh, tapi most of the student ni dia kadang putus cinta, dia nak someone to talk to. So dia, kalau budak-budak ni dah biasa dengan gadget ni, so they just simply go to the chat box tu to get some advice. Kita dah ada tu, kita ke arah tu, dan sangat anytime kita akan keluarkan benda tu. So maksudnya ekosistem, sokongan dan sebagainya kita memang try to improve from time to time supaya pelajar ni boleh masuk, mereka sangat-sangat ready lah, ataupun mereka rasa disokong dan bersedia, selesa untuk menamakan pengajian mereka. Sangat berbeza lah. Zaman saya dulu tak ada macam ni, Dato'. Kita survival sendiri kan. Kalau fras ke putus cinta ke apa, pandai-pandai kalau kan. Dan perlu lah macam ada lah. Tepi tasik bro. Tapi betul pernah putus cinta kau waktu biarlah. Baiklah, terima kasih bro. Terima kasih Arif. Kita dah sampai ke penghujungnya. Apakah harapan Arif pada pelajar baru ini? Boleh kita sampaikan kepada mereka? Kerana ini merupakan episod khas pada pelajar baru. Kita berkongsi tentang kesiapan, kemudahan, sistem yang menjadi koordinasi di antara pelbagai pihak. Harapan Arif sendiri kepada mereka. Okay, baik. Terima kasih Prof. Dato'. Sebelum bergerak ke harapan, sikit juga saya ingin berpesan, di peringkat PP kami ada buat satu e-aduan, Prof. Dato'. E-aduan tu makna kata pelajar-pelajar boleh memberi satu cadangan, bukanlah kata aduan sangat, bercadangan. Sebab petik kata Prof. Azhar tadi, ada pelajar-pelajar yang kadang malu untuk berjumpa. Of course, kadang kita pun sebagai mahasiswa memang kita tahu dalam keadaan mungkin tertekan, bukan saja putus cinta, kadang keadaan tentang faktor kewangan kita dan sebagainya, kita kadang sangat-sangat malu. Kadang memang pernah dalam e-aduan kami banyak yang kami dapatkan perkara begitu. Ada juga yang chat personal Arif. Sekarang ni mungkin kita tahu dengan anxiety pelajar kan, dengan terasa macam ini, ada yang sampai menggigil. Pernah bercerita pada waktu, sebab adalah beberapa perkara yang saya cuba, bukanlah kata handle sangat, apa datang aduan kepada saya, dan the initiative yang kita boleh bantu salah satu memang kaunselor sangat main peranan yang besar dalam perkara seperti inilah Prof. Dan bergerak terus pada harapan saya Prof, tak lain tak bukan kepada pelajar-pelajar baru ini, teruslah menjadi mahasiswa-mahasiswi yang berfikir untuk menjaga nama baik sendiri, menjaga nama baik universiti. Dan ingat, kita datang ke universiti ini dengan satu harapan yang sangat-sangat besar daripada keluarga kita. Dan saya percaya selepas mereka ini datang, salaman pelukan yang terakhir itu daripada ibu bapa, kadang kita tak niat untuk nangis Prof, tapi air mata tu jatuh atas faktor, atas asbab kita memang datang dengan harapan yang sangat-sangat besar daripada keluarga. Dan itu yang biasa saya nak tekankan kepada pelajar.
Tak kisahlah you all datang daripada keluarga yang sederhana, keluarga yang kurang nasib baik dan apa-apa juga, harapan mak ayah tetap yang sama, nak lihat kita 3-4 tahun berada di sini habis menggarap, menggenggam satu ijazah itu bila kita habiskan pelajar. Tak nak dalam tahun pertama, tahun kedua kita merasakan kita dah rasa susah, beban, gagal dan sebagainya. Mungkin kita diuji dengan pelbagai cabaran sebab sepanjang 3-4 tahun, sebab mereka baru nak masuk hari pertama belajar di universiti dan dia akan berada 3-4 tahun akan berada di sini, dan cabaran dan dugaan sudah pasti mereka akan dapat. Dan cerita mahasiswa ini kita berbeza-beza. Untuk orang kata apa, kontrol untuk kita kawal diri kita itu adalah diri sendiri. Hidup di universiti ibaratnya diri sendiri, Prof. Kalau kata kita jadi seorang yang baik, diri kita yang menggerakkan, atau nak jadi yang sebaliknya, diri kita juga. Dan pesan saya juga, janganlah culture shock. Kadang pelajar-pelajar baru kan, kita masuk ke tempat baru ya, kita pun macam contoh saya orang kampung datang ke bandar, mungkin kita rasa macam something, kita nak buat sesuatu, cuba mereka kata kawal. Mana pun ingatlah, kita ada satu keluarga, kita ada bawa satu harapan yang besar. Saya ulang balik, kita bawa satu harapan keluarga yang sangat-sangat besar. Impian mereka sangat-sangat besar yang mereka datang selepas 4 tahun. Mungkin ada keluarga pernah, macam contoh mak ayah saya sendiri bercakap waktu awal tu, okey adik, mak abah datang ni untuk pendaftaran dan datang lagi sekali untuk convocation saja. So itu saya rasa itu majoriti ramai pelajar-pelajar yang macam tu, sebab mak ayah tak mampu. Kalau saya duduk Johor nak datang ke Pulau Pinang, walaupun setahun sekali pun tak akan mampu dengan mungkin keadaan faktor usia dan sebagainya. So that's why you as a mahasiswa, as a student, tolong bantu diri kita, dan takkan ada siapa yang mampu mengubah diri kita selain diri kita sendiri. Itu daripada saya, Prof. Terima kasih. Prof, itu harapan Arif, bagaimana menghubungkan harapan orang tua dan juga kita nanti sebagai seorang pelajar akhirnya perlu keluar dengan segulung ijazah dan sebagainya. Harapan Prof pada pelajar baru ini? Saya rasa saudara Arif dah bercakap sangat baik. Apa ceritakan tentang harapan, mungkin saya bagi dah perspektif saya lah. Of course, ibu bapa meletakkan harapan yang tinggi, tapi saya harap satu benda lah. First, you masuk universiti ni, you set you punya target right, objektif dia, niat dia, letakkan you punya sasaran, itu penting. Dan melihat kepada kompleksiti sekarang ni, nak cari kerja susah, tekanan di sana sini dan pelbagainya. So it's not an easy journey 4 tahun ni. Kita tak nak promise bulan dah minta. It's not an easy journey. But you have to manage all the issues and the challenges. Itu sangat penting. Dan saya personally mengharapkan pelajar-pelajar yang akan mendaftar ni, 26 sampai 28, pelajar baru USM, you set you punya target very clear. Apa you nak jadi? Whatever. You nak jadi, nak kerja dengan industri, you set you punya CGPA high. That is what expected by the industry. If you want to become entrepreneur, kita ada platform untuk latih you jadi entrepreneur. Right? If you want to become journalist, you want to become moderator macam Prof Datuk Siva ni, kita ada platform. There's a lots of opportunity here. But you must to know your direction, set your target right, and then work for it. Macam saudara Arif kata, you are now dalam universiti, bukan sekolah lagi ni, bukan a proper structure. Is a matured journey. Then you have to be matured. You have to really manage apa ni. So support system ada. Kalau perlu counselor untuk advice, kita ada counselor. If you ada problem financial, kita ada unit kebajikan. Semua kita ada. Kita nakkan you put you punya direction, you punya niat, apa you punya target, and work for it. Itu saya punya pesan. Right? And then faham USM memang kita nak keluarkan pemimpin yang mempunyai attribute hebat. Hebat nanti kita akan jelaskan, kita akan dedahkan konsep hebat tu bila you masuk dalam USM nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Prof Azlan dan juga saudara Arif. Kita dah mendengar pelbagai pandangan perkongsian yang perlu diteliti oleh setiap mahasiswa yang akan masuk untuk sesi 2025-2026 ini. Mulai hari ini anda akan menjadi warga USM. Yang penting adalah nawaitu ataupun niat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof Azlan tadi, tujuan matlamat kita ke universiti ini adalah akhirnya untuk dapat segulung ijazah untuk menjadi seorang hebat
barangkali sifat holistiknya, entrepreneurnya, balance, seimbang, articulate, boleh berartikulasi dan juga menjadi seorang pemikir, thinker. Akhirnya, itu membentuk sasiah, akhlak, akidah kita sebagai seorang mahasiswa. Mungkin ada yang merasakan bahawa ini bukan pilihan pertama, tetapi percayalah, anda berada di universiti yang akan menjadi pilihan pertama selama-lamanya. Kerana bila anda keluar daripada USM nanti, anda akan keluar daripada satu kawasan. Tapi tidak mungkin anda akan keluarkan USM daripada diri anda, kerana anda adalah USM dan USM adalah anda. Sekali lagi, syabas dan tahniah, selamat datang ke Universiti Sains Malaysia. Terima kasih.